Jangan yang payah-payah. Ya. Dia dulu. Dia tanya tu. Tak apa. Ni bagi mic Tansi dulu. Tadi Ustaz ada sebut tadi kan pasal orang ambil duit orang dan semua kan. Minta ampun orang. Itulah kalau kita saya ambil Ustaz kan. Okeylah saya bagi balik Ustaz dia minta ampun Ustaz. Tapi dalam keadaan sekarang saya selalu juga dulu kadang-kadang baca benda bagi rasuah Allah atau kadang-kadang Ustaz kan. Dalam konteks rasuah kita yang ada kedudukan kan? Kita ambil rasuah. Katakan saya tu orang berhenti kan, yang sahau juta-juta duit apa ni sedikit dalam. Okey. Ada juga yang saya baca. Kita tak boleh nak minta maaf. Bukan tak boleh. Kita minta maaf dekat semua orang Malaysia ni kan, tempat kita datang ya. Barulah Allah ampunkan. Kita kesalahan kita tu dosa kita pada orang ni. Sebab kita ambil duit tu, jadi orang ambil pula masak ni kan. Sama juga kira suatu besar ni lah. So, saya tanya Ustaz, kalau ada kita makan buat benda macam ni, tapi kita ampun gaji kita murah. Ustaz kita terhapus kan. Okey. Kalau kita boleh tahu yang kesalahan kita itu mengambil hak seseorang, kita tahu seseorang itu ada, kita kena minta halal daripada dia. Tapi kalau bersifat umum, kita tak boleh nak semua orang. Contohnya dengan kita ni dapat rasuah daripada pengadai dadah, kita lepaskan dia dengan sebab dia tu terlepas 10,000 orang jadi penagih dadah. Kita bukan wajib pergi jumpa 10,000 orang. Kita wajib bertaubat minta ampun kepada Allah. Nampak? Dia tak semua benda yang kita kena jumpa seorang-seorang. Tapi kalau kita ambil duit yang kita ada tiap tanda lagi duit dia tu kita ambil atas jalan yang tak betul, cara taubat je kena cari juga dia. Atas jalan yang umum tadi, dengan sebab kita duduk ambil terima tokan, duit tokan kita terima, tokan terlepas 10 orang jadi penagih, kita bukan wajib pergi minta dengan ibu bapa dia, minta maaf. Kita minta maaf dengan Allah dan kita kena berhenti taubat sungguh-sungguh. Yang kita kena kabur seorang-seorang ni memang kita detail buat atas dosa seorang-seorang. Tu, jadi kalau kata Imam Ghazali pun begitu juga, kita tak mampu nak jumpa seorang-seorang, kita minta pada keseluruhan apa yang kita dapat buat. Yang kita dapat buat, kita boleh menulis dalam sosial media, saya banyak buat salah kepada orang, saya minta ampun, minta maaf, halalkanlah kesalahan saya itu. Itu lebih baik. Satu lagi trend dia ambil rasuah, nak kita pergi haji, mereka balik ni buat. Ambil rasuah pergi haji. Dia begini, haji ni dua. Kalau duit halal, mabrur. Kalau duit haram, mabrur. Nama? Betul, bukan seorang. Saya cerita ni kontraktor. Bukan polis. Kontraktor, kawan-kawan. Saya kita kenal. Dia pinjam duit kawan, dia tak bayar. Left group, tak jawab WhatsApp. Duit orang kat 50,000. Nampak? Lepas tu buat balas pula. Dua-dua saya kenal. Boleh pergi haji. Duit je tak bayar. Tak bayar duit orang. Kita pergi haji, kita melontar di Mina, tahu tak lontar siapa? Syaitan. Maknanya aku tak suka perangai syaitan, tu aku lontar. Tapi bila kita buat perangai gini, tak bayar duit orang, kita pergi lontar, terkejut syaitan. Syaitan kata apa? Sama sendiri lontar. Nampak? Faham lagi? Jadi syaitan lontar syaitan. Jadi faham, tak kira trend tak trend, haram ke tak haram. Nampak? Apa jadi pun bayar duit orang dulu. Lepas tu enjoy. Nampak? Sungguh kita enjoy cara yang halal, seronok, berkat. Walaupun enjoy kita tak boleh pergi England, pergi mana-mana, kita bawa bini kita pergi ke Merah Helena, tapi duit tu halal, seronok, berkat. Faham lagi? Islam bukan agama melarang kita enjoy makan angin dah. Dia larang ambil duit orang. Okey, terima kasih Tan Sri. Moga-moga ingatlah, janganlah kita ambil duit daripada tokan dadah,
lepaskan dia, anak bangsa kita punahkan habis. Nampak? Anak yang punah tu kawan pula dengan anak kita. Rosak pula anak kita. Nah, lagi soalan.